Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak ajak Supi nak ajak kita main mek gapo ni. Pohon utuk orang yang dibekokkan. Bekokkan ni makna tu bekok ni. Bekokkan mana kain? Kain ni kain nah, bekokkan. Nak ngango tak boleh bekok cabang bekokkan. Orang panggil khang thum. Nah, bekokkan. Bekok lepas tu dia turun mai kok tekok ni. Lepas tu nak buat lah mana tu? Kita main mek. Orang panggil pohon sepek udeh. Ton kangkung. Tapi Malaysia boleh dipanggil pohon sepek keteh. Ni bunga dia, ni pohon dia pasal ni. Tapi kita nak akar dia saja. Kita nak ambil akar dia nah. Tapi ni cabut akar dia ni. Okey. Ni nah. Satu pohon tak apa, kita pergi buat nanti. Kita turun pergi buat. Nak buat belah mana? Kalau kita jadi nyakit bekokkan. Sakit nah orang bekokkan nah. Zaman dulu ubuh senir tu nah. Senir ke apa orang panggil hak biru-biru ubuh baju tu. Zaman dulu nah. Kita tak tahu kata senir tu pusiak baik sungguh kedak tak tahu lah. Nanti Supi nak kaji sekali lagi kata senir biru-biru tu. Ubuh di baju tu dia boleh kusiak banyak ke sikit kalau kita jadi bekokkan. Nanti nak baca dulu nah, nak cari ilmu dulu. Tapi hak ni hak sahih ni. Pohon bunga udeh. Bunga sepek udeh ataupun sepek keteh orang Malaysia panggil nah. Dia boleh sembuh penyakit bekokkan. Kita nanti sah. Bekokkan ni susah juga nak makan nasi pun tak boleh. Nak ngangor mulut pun tak boleh, nak paling pun tak boleh. Susah nah. Mula-mula tu kita PC dulu. Dia akar je pasal ni nah. Kita gunting dulu. Kita gunting pohon dia tu baik. Tu kita ambil akar saja-saja. Okey nah, pasal ni nah. Lepas kita basuh. Kita gunting sudah, kita basuh. Pasir ya, bukan gapo ni. Pasir, takut pasir. Kita nak tepek di, kita nak bubuh di pipi kita, takut pasir. Nak basuh gatal pasir pula nah. Ni kita okey. Lepas pada tu kita tumbuk. Kita gunting halus-halus kecil-kecil nah, bagi mudah kita tumbuk. Sekarang tak ada masuk gol lain lah. Tak ada gol lain, tak ada. Gol ni sekarang ya. Pohon akar dia tu, akar sekali dengan tunggu dia hok besar-besar lek bawah lah, bawah tanah tu. Orang panggil akar yang ngau-ngau. Orang panggil kalau balik bahasa Melayu panggil tunggu ubi dia. Kita ambil mari. Kita gunting-gunting kecil-kecil untuk kita nak tumbuk nah. Sekarang ya. Kita tumbuk. Okey, dia jadi merah baru kita tumbuk nah. Baru kita tumbuk dia jadi merah. Kalau kisah nak pasal nak bubur garam sikit boleh. Tapi Supi tak saya bubur garam, pakai dia saja-saja.
Kalau dia pekat sangat tu kita masuk air sikit pun boleh. Ni nah, kalau kita pekat sangat pekat kita masuk air sikit ni supaya tak ada masuk air. Pakai ambil salur. Ni nah. Lepas kita comor. Kita tepek di kan kita tu. Kita tepek di kan kita hok bekak. Tepek. Tepek ni nah. Kan kita bekak di mana kita tepek. Dia nak rasa sejuk. Panas, bukan sejuk dak, panas. Dia nak rasa panas sikit-sikit. Akar dia tu panas sikit-sikit. Kita tepek. Panas. Rasa panas. Wah, kaya panas. Sebab tu kalau budak-budak tu bubuh sikit-sikit adik nah. Jangan bubuh banyak. Takut panas. Berasa kata panas. Kalau misalnya takut panas sangat, kita comor minyak dulu sikit lah. Comor minyak ngendai, minyak goreng, minyak hok tak ada guna lagi tu, hok goreng ikan tu. Tapi hok tak ada guna lagi, kita comor dulu sikit. Takut pedih kulit sangat. Lepas tu kita ambil gani mai tepek. Dia panas, rasa panas. Sabik tu dia suruh bekak kain kita tu nah, mudah-mudah nah. Sabik tu dah rining, kalau misalnya kata ada saudara kita bekak kain, anak-anak bekak kain, ambil akar dia tu. Hak pohon sepek udai ataupun sepek ketai Malaysia panggil tu, kita tumbuk mai tepek. Tapi kita takut panas sangat tu kita bos sikit-sikit. Lepas tu takut panas sangat tu kita comor minyak ngendai, hak tak ada guna lagi tu. Comor dulu sikit, takut nepuh kulit nah. Kita bubuh sikit-sikit, insya-Allah. Tepek boleh sekali 2 kali sehari, insya-Allah. Dia nak sembuh nah. Alhamdulillah. Sampai tu pakat share belaka, boleh pakat bagi ilmu belaka, insya-Allah nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.